Bab kahwin ni, semua orang akan tanya bila kau nak kahwin, tetapi tak ada siapa pun akan tanya kau dah ready ke nak kahwin. Family tanya, member tanya, kau pun rasa pressure tu. Semua orang asyik duk tanya benda sama je. Standard lah tu, saudara mara kita memang tak ada kerja. Once you reach a certain age, memang kita akan dapat soalan-soalan macam ni punya. Korang kena faham, kahwin ni jangan buat untuk satisfy expectation orang lain. Mak bapak asyik tanya kau ni bila nak kahwin, makcik-pakcik tanya, member-member tanya. Jangan dengar cakap dorang. Engkau hanya kahwin bila kau dah ready. Sebab apa? Perkahwinan ni bukan benda simple guys. Bila kau dah commit, nak keluar susah. Lagi-lagi kalau ada anak. You have to prepare yourself. Emotionally, can you handle conflict? Financially, are you stable? Your mindset, are you ready? Marriage is not a race. It is a responsibility. So don't fall into the trap when people ask you bila nak kahwin, kau rasa pressure. Cari je siapa yang kau dapat, kahwin. No. Big no.